Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, yang ketiganya beriman kepada sekalian kitab. Beriman kepada sekalian kitab adalah wajib. Kitabnya ialah Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman percaya kepada kebenaran asal kitab-kitab itu semuanya daripada Allah, dan percaya kepada kitab yang penghabisan sekali yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran. Al-Quran mengandungi sebanyak 30 juzuk, 114 surah, 6,616 ayat menurut keterangan Ibnu Abbas, 77,430 kalimah, dan 325,345 huruf, serta mengandungi pula sebanyak 500 ayat hukum menurut pendapat Imam Ghazali dan lain-lainnya. Al-Quran sebenarnya kitab petunjuk yang menerangi jalan hidup bahagia kepada orang yang beriman, yang patuh kepada pengajarannya, yang membacanya bukan hanya sebagai zikir dan lain, tetapi di samping menyebut dengan lidah akan hurufnya, dipikirkan pula akan maksudnya dengan otaknya, sambil menyedari pengajaran dengan hati. Kita sambung lagi tentang rukun-rukun iman. Rukun iman yang ketiga iaitulah beriman kepada kitab. Bukan kitab hak ulama tulis tau, iaitu kitab yang diturunkan daripada langit. Turun daripada langit ini bukan kitab ada cetak gini, turun berupa wahyu. Siapa kepada Nabi dan Rasul masing-masing, baru jadi kitab ada helayang-helayang gini. Bukan turun setokor gini ya. Turun tu wahyu. Allah suruh sampaikan kepada Rasul yang dipilih, sampai kepada Rasul, Rasul pun bacalah wahyu Allah kepada umat masing-masing. Umat yang himpunkan dalam kitab. Umat himpun. Kalau Al-Quran kau masa mula-mula turun tak ada kitab, tapi dipanggil kitab juga. Maksud kitab di sini iaitu Allah turunkan kitab, atau makna kita beriman dengan kitab bukan makna kitab kertas gini, iaitu himpunan daripada wahyu Allah. Nampak? Himpunan daripada wahyu Allah. Kemudian hak ni, kitab ni maknanya kitab yang kita boleh pegang, boleh buka helayang-helayang. Sebab makna kitab dalam kitab-kitab istilah ismun li jam'in min ahkami syar'iyyati minallah, nama bagi himpunan-himpunan hukum yang turun daripada pihak Allah. Sama ada tulis dalam buku gini, sama ada buat dalam kertas saja, atau sama ada baca mulut saja, atau ingat dalam dada saja, semua tu kalau turun daripada pihak Allah mengandungi perintah-perintah, itulah kitab namanya. Jadi wajib kita percaya semua kitab. Jangan kata kitab Injil tak pakai. Tak boleh gitu. Jangan kata kitab Taurat tak pakai. Semuanya adalah daripada Allah. Kalau kita tolak satu saja, maka rosak akidah kita. Kitab yang diimani oleh orang-orang Kristian, kitab Injil, kitab kita tu. Jangan kata kitab orang Kristian, kan? Kitab orang Islam tu. Kitab yang orang-orang Israel, orang Yahudi duduk berimang, duduk agung-agung, Taurat, kitab kita tu. Faham tak? Jangan kata kitab orang Bani Israel tau. Kitab kita. Kitab kita ke mana? Yang ni kitab yang kita wajib percaya. Dia gitu. Jangan kata kitab Injil untuk orang Kristian, kitab Taurat untuk orang Yahudi. Sudah kerja lah. Semua rasul-rasul dan nabi yang turun kitab ni Islam belaka. Jadi kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab orang Islam. Cuma ni tak ada dah Injil yang asli, tak ada dah Taurat yang original. Dia pakat reka hak baru. Hak tu kita tak beriman hak tu. Hak tu bom, hak tu bukan Taurat. Yang kita dok kata Taurat, hak sebenar daripada langit. Hak tu kitab kita, kitab orang Islam. Nampak? Cuma kita tidak amalkan.
Sebab ada orang ni bersalah cakap, dia kata Injil turun untuk umat Kristian, Taurat untuk umat Yahudi, Quran untuk umat Islam. Ngarut ni. Orang pun dengar gitu gitu. Padahal dia salah faham dah. Dia sesat dah. Wa mudillun, menyesatkan orang ramai pula. Padahal semua kitab Taurat, Injil, Zabur dan Quran untuk orang Islam, kerana datang daripada pihak Allah. Allah tidak turunkan agama melainkan sesaja, iaitu Islam. Sebab tu semua pengikut Nabi Isa yang beriman dengan kitab Injil yang asal dipanggil Muslim. Cuma orang panggil dia saja puak-puak Nasara. Apa makna Nasara? Dia orang membantu perjuangan Nabi Isa. Semua pengikut Nabi Musa yang beriman Nabi Musa dan kitab Taurat hak asal, Muslim belaka. Orang Islam belaka, bukan kafir. Cuma orang panggil Yahudi apa? Kerana ra'i kepada Nabi Yaqub, ra'i ke Nabi Ishaq. Faham? Bila diubah kitab Taurat dan kitab Injil, pakai reka hak peraturan baru pula, selit hak campur aduk hak manusia pun dalam. Mana-mana yang tak beriman dengan kitab Taurat hak baru, kekal sebagai orang Islam. Mana-mana umat Nabi Isa yang tak mau percaya kepada kitab Injil hak pesen baru reka ni, kekal mati dalam Islam. Hak mana percaya dengan kitab baru, dia panggil kafir kitabi. Sebab apa panggil kafir? Pasal dia beriman, dia dukung, dia percaya campur aduk manusia dalam kitab Allah. Faham? Hukum-hukum manusia campur dalam kitab Taurat, campur dalam kitab Injil, dia beriman juga. Maka jadi kafir, Tuhan kata. Dia buat orang panggil kafir kitabi. Pasal ada kitab, turun kitab kan? Mana turun kitab pun kafir lagi. Malangnya nasib. Kalau kata kafir kitab, mana kafir yang turun kitab? Mana? Yahudi turun kitab tapi tak beriman, kafir dia. Nasara, Kristian turun kitab dari langit tapi tak ikut. Dua ni yang panggil ahli kitab, kafir kitabi. Turun Quran pula, ni ramai pula orang Melayu mengaku Islam tak mau ikut kitab. Melayu kitabi. Betul tak? Sama je lah. Melayu turun kitab tapi babi tak mau ikut peraturan. Melayu kitabi, kata kafir Melayu kitabi nak marah pula. Melayu kitabi senang, atau Melayu lebih. Sungguh ingat besar sangat Melayu. Ingat besar sangat, hebat sangat Melayu. Tu anak-anak Nabi tu, Tok Said, tu tak? Batak neraka tu. Said Abu Lahab dengan Said Abu Jahal. Nabi kata an-narul asi walau kana sayyidan Quraisyya. Neraka untuk orang yang tak mau ikut, tak mau ikut Islam, neraka. Walaupun Tok Said lagi Quraisy. Bukan Tok Said Yaman, bukan Tok Said Syria, bukan Tok Said Mesir, Quraisy. Hebat sekali ya. Afdalun nasi Arabiyyun, Nabi kata. Wa afdalul Arabi Quraisyun. Sebaik-baik manusia Arab. Arab paling hebat Quraisy. Siapa dia Quraisy? Tak ni ya? Said Abu Lahab. Nampak? Finnar, duduk dalam neraka dulu kini yang selamanya. Apa? Pasal Eka. Dah kalau keturunan Nabi Tok Said duduk dalam neraka pasal tak mau ikut Islam, dah Melayu, Tuhan malu. Hidung dah acung. Ni hidung acung. Buah dalam neraka gak pasal degi. Dah kalau hidung dah kepek, kau orang dah alu lagi. Faham? Sombong. Bodoh sombong pula. Keadaan Al-Quran dulu dan sekarang, orang yang beriman tentu mengetahui hikmat diturunkan Quran dan tentu sedar tentang keistimewaannya dari segala kitab. Huruf dan kalimahnya menimbulkan kelazatan pendengaran yang tidak jemu-jemu, manakala maknanya membangkitkan hati, membuka fikiran untuk berbakti serta mengubah pandangan hidup ke arah usaha melipat gandakan amal kebaikan yang lebih suci demi mencari keredaan ilahi di dalam dunia yang sementara ni. Apa bezanya Quran dengan buku-buku lain? Jawabnya banyak sangat beza, dan orang tak buat bandingan kerana jauh langit dengan bumi. Orang banding ni hak dekat-dekat.
Nah, orang tanya mana laju Pro 2 kacir dengan Viva. Baru orang tanya gitu. Ni tanya mana laju Viva dengan Ferrari. Mana dak apa sihat tukang tanya. Ataupun gila khinzir orang panggil. Bang, maka kalau kita nak bandingkan buku tulisan manusia, hatta tulisan ulama sekalipun dengan apa yang turun daripada langit yang merupakan kalam Allah, maka bukan bandingan. Nak banding biar patang patut. Betul dah boleh compare, tapi tengok barang lah boh. Tak, tengok barang lah. Nampak mana pula kacir banding dengan Ferrari. Kat mana berik 38,000 berik saja. Ni 38,000 boleh beli nauti dengan kereta-kereta. Nah, maka orang yang bodoh saja yang mengatakan Quran sama juga dengan buku-buku lain, cuma istimewa sikit ada kelebihan di segi balaghah. Tu orang bodoh. Nampak? Sebab Quran ni mukjizat. Apa makna mukjizat? Perkara yang mengalahkan semua orang. Nampak? Orang lawang kalah. Tak lawang kalah. Lawang kau kalah lagi. Nak? Orang bakang, orang gagah. Kita kecil dia tinggi 6 kaki 8. Setongkol. Bapak tubuh katang tetu penuh. Kita tubuh cek tinggi sikit pada ayam serama. Faham? Maknanya kalau kita lawang, menang tak kita? Nah? Dah boleh sakit tak kalau kita lawang? Dah mana sakit lawang dengan tak lawang? Sakit lawang tak lawang, tak sakit mana? Dah. Sebab itulah jasa lawang lah Quran ni. Macam-macam orang kafir dia buat. Dia buat 10 buku teragung. Dia keluar kan? 10 buku teragung. Nombor 1 Quran. Tu ngarut belaka tu. Nampak? 100 manusia hebat. Nombor 1 Nabi Muhammad. Tu ngarut belaka. Racun Yahudi belaka tu. Orang tak banding. Nabi mana boleh banding dengan orang biasa? Kalau kita baca, hebat Nabi Muhammad duduk atas kali. Cik tengok bawah-bawah. Baskul agama. Ada kau. Nampak? Ada juga baru boleh tanding tu. Ni dah racun Yahudi dia halu. Nampak? Jagung dia memang halu. Jagung kasar sacok lembu jagung orang cacok orang halu. Tak biasa. Biasa getar-getar gitu. Kalau jagung patah jagung besar ni nak cacok orang. Acur muka doktor yang tombok dah orang. Jadi bukan bandingan. Ni tulisan manusia. Mukjizat kalah belaka. Tak lawang baik menyerah kalah. Pada lawang pada Allah terus nak buat malu boleh, sakit boleh. Leni orang dia rasa dia pandai. Boleh tulis surat khabar je. Tulis surat khabar tu dia bayar ikut kolom. Satu kolom tu 20 sen, 80 sen, satu perenggang. Kalau keluar 10 perenggang bermakna 8 riyal. Kalau dia dapat 2 muka 16 riyal. Kalau sehari dia dapat maknanya 4 muka keluar dia punya story 32 riyal. Gaji dia 350. Boleh 700 lebih bulan tu. Tu yang berebu nak tulisnya. Tulis sikit dalam surat khabar, dia berasa hebat dah. Sehingga mempertikaikan ulama'-ulama'. Dia tulis apa? Ulama' ni dia bukan bawa buku cerita. Bukan dia baca kepada orang ramai komik Raja Rimba, bukan. Kalam Allah turun pada langit. Lawan ulama', lawan Quran. Lawan Quran, jilat cok. Faham? Betul tak? Ingat Tok Guru bawa-bawa dia cakap orang duk ngajar-ngajar TV bawa benda. Buku Melih dia lemah. Tulisan Mahathir, bukan? Al-Quran tuang dia. Kita ingat dia lawan ulama' tak? Dia lawan Tuhan. Dia ingat dia lawan Tok Guru tak? Lawan Tuhan. Dah lawan Tuhan, pergi Mekah buat jadah benda. Betul tak? Dah. Nak suruh sedar, bukan marah. Kita tak marah. Sampai masa kita minta kau buat isang. Tapi nak suruh sedar. Mung dulu sekali si orang. Allah hebat, Al-Quran hebat. Nampak? Kita duduk sanjung bukan kata tak hebat buku lain, tapi jangan sampai lupakan Al-Quran. Yang paling hebat. Kita baca buku Nobel, hebat. Nampak? Tulis dalam Facebook ni buku yang sangat digemari. Nampak? Titanic.
Waktu kata buku ni bubuh Al-Quran dulu. Faham? Kalamullah tu tak ada bandingan. Kok mana dia jadi mukjizat segenap segi. Nampak? Buku manusia tulis. Al-Quran Allah yang berkata-kata. Buku lain daripada hati manusia. Al-Quran daripada langit. Oh, barang langit barang hebat. Dia barang tinggi barang oleh. Nah, barang dah barang dah oleh. Tengok barang-barang molek-molek di rumah ada botol atas, bu tinggi. Barang uduk-uduk kotak bawah. Nah, ada tok atas. Jarang kita pergi rumah orang dia letak tanah, sofa, letak tanah peti sejuk. Atau rumah dia buat benda. Ring kereta buruk. Tak. Barang daripada langit, barang hebat, tak ada tandingan dah. Dalam Al-Quran, kalau kita buka, kau tak lawang lagi. Dia ada menceritakan perkara yang telah berlaku. Hak dulu-dulu zaman Nabi Adam, belum cipta Nabi Adam, belum cipta langit dan bumi, ada tulis dalam Quran. Sejarah yang paling hebat. Sejarah ada kat dalam Quran. Sejarah kejadian alam dah ada. Buku sejarah siapa cerita sebelum kejadian alam ada. Buku sejarah Tingkatan 5 cerita benda Ho Chi Minh. Nampak? Janggut macam apek dah bersikap. Hang Lipo waktu berok cetong waktu Al-Quran cerita khas sejarah tutup habis buku sejarah lain. Sebab apa? Dah daripada awal kejadian manusia tu orang-orang putih duk cerita tu sejarah kau. Tu pelawak. Nampak? Dia buat dinosaur, dia kata dinosaur tulang ni 43 juta tahun. Hak ni pula 19 juta tahun. Betul? Dia ada masa tu? Ada. Dia kata matahari 93 juta batu dari bumi. Muka. Anggorang saja dia panggil zanniyah. Boleh kita riwayat, tapi tak mustahil lebong. Faham? Pokok ni umur dia 4,000 tahun. Aduh, sedap ramuk. Dia jumpa tulang dinosaur, dia pun tepek buat kulit masuk orang pintu. Gini betulnya gini. Pelawak. Kalau tulang tu, muka belum tentu betul. Faham? Pasal apa? Kulit daging acur habis. Tu zong sahaja. Sengkaan semata-mata. Tapi kita berasa hebat. Yang Allah cerita dalam Quran semua tepat belaka. Tak ada pun lebong. Kalau kita nampak tak nakut, nampak belawang, kita tak dang nak akal kita tak dang. Ilmu kita sikit. Tu kalau cerita sejarah. Kalau cerita yang akan datang, tak ada buku boleh cerita. Cerita yang akan datang akan berlaku. Langit belaga dengan bulan, matahari keluar daripada orbit, bulan kecoh habis. Gunung berterbangan macam kapal, keluar api daripada bumi. Cerita belaka akan berlaku. Tutup habis buku-buku ilmu alam hak lain. Nampak? Kenapa? Waktu tulisan manusia. Baca tak pernah jemu. Kita baca buku lain jemu. Baca Quran habis Qul a'udzu birabbin nas surah yang ke-114 ulang balik tak jemu. Nampak? Sebab itulah kalau kita yang mendengar sunat orang yang membaca menghiaskan suaranya. Batu Quran ni kalau orang baca sedap, tak puas dengar. Baca suara tak sedap, salah pula. Dan ni puas nak dengar. Sebab itulah kena hias Quran. Nak kita lagukan Al-Quran. Tengok imam-imam bacakan sedap. Faham? Imam Masjid Nabawi. Imam Masjidil Haram. Padahal panjang Mayan Isa. Surah Tabarakallazi panjangnya surah. Tapi kita duduk belakang dengar seronok. Quran ni lagu sedap dah, tapi sedap Quran ni. Faham tak? Lagu sedap kau. Mega lagu. Irama ada muzik. Belakang ada gendang, ada gitar, ada organ, ada macam-macam belakang. Nak suruh jadi sedap. Kita pun sedap beh. Untuk imam kau tarik Fatihah
Tak ada gendang belakang. Nampak? Tak ada telur tak dengar dengan lagu. Betul tak? Sedap lagi. Nah, ke tak? Tu imam apa dah kau cerita ha. Lu aja. Tu dak gerak ah. Benda tak masuk laung. 27 bulan masuk PT dalam bank ada apa? Kemah tu. Tak dengar lah internet tau, dalam kaset lah CD kau jual. Tu Imam Syria. Tak, dia baca Quran. Tu zaman learning. Zaman manusia banyak ramai jadi fasik. Di zaman Rasulullah. Bayang ha. Di akhirat kayak gini kita akan dapat dengar Nabi Daud AS baca kitab Zabur. Nabi cerita dalam suatu hadis, Allah beri kepada Nabi Daud ni suara macam seruling, suara macam saxophone, macam klarinet, macam trombong. Nampak? Macam alto sax. Macam-macam Allah belaka. Segala alat tiupan sedap suara Nabi Daud ni. Sedap lagu mana kau sedap? Burung jatuh. Burung tengah terbang, lalu kat Nabi Daud baca kitab Zabur, jatuh. Apa jatuh? Khayal dak ingat nak kibas tangan. Tak suka dak. Ingat kerbang. Dak terlampau sedap. Dak dah nak kipas, dia burung dengar terlampau sedap dak kipas. Kan burung kan dia kipas kan? Ingat hidup saja gitu burung. Mana kipas ni. Kipas duduk atas rati. Lengah-lengah. Dah. Tapi oleh kerana sedapnya suara Nabi Daud, tak ingat nak kipas, dah nak ingat kipas jatuh berbok jatuh depan Nabi Daud alaihi salam. Nah, mu tengok aku tengok mu mana? Aku sakit punggung, aku sakit belakang. Nampak? Dalam ni nyanyi ada burung jatuh. Burung dia jatuh. Faham? Nah, ada suara Nabi Daud boleh dengar di padang mahsyar. Terduduk habis manusia. Nampak? Kerana terlampau lazat. Allah lazat. Suara jangan main. Nabi Daud. Nampak? Suara. Hingga dia panggil suaranya bunyi-bunyi yang muzik yang sangat sedap. Nampak? Orang yang suara sedap Nabi kata dia ada seruling Nabi Daud. Nampak? Kemudian dapat mendengar Nabi Musa di padang mahsyar, di dalam syurga membaca kitab Taurat. Hak asli punya daripada langit. Bukan hak learning New Testament. Taurat lebang, perjanjian baru. Nampak? Hak tu rekaan, campur aduk daripada pendeta-pendeta Yahudi. Hukum hudud buang dalam tu. Hukum rejang buang dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat ada hukum rejang bagi penzina. Nah, bila wafaklah Nabi Musa nya pakat tukar, nyubuh hukum lain. Macam kita ni pakai 1000 denda, 1500 denda. Curi J 3 bulan. Siapa tu 3 bulan? Pencuri kotor. Kalau putih buang ki. Faham? Nabi Musa baca kitab Taurat. Terduduk habis segala ahli syurga kerana terlampau lazat. Sedaknya bertahun-tahun. Allah, sekali tarik suara. Tak? Kemudian Nabi Isa membaca kitab Injil. Allah Rabbi. Nabi baca, Rasul. Bayang kita tak dang belaka ni dengan Nabi Daud, dengan Nabi Musa, Nabi Isa. Tak dang. Tak? Orang putih duk lukis gambar Nabi Musa gini, Nabi Isa gini tu pelawak belaka. Faham? Lebong belaka tu. Dia buat Nabi Musa ni style dia lah. Nampak? Passion dia lah. Pelawak belaka. Dia buat Nabi Isa ni duduk di salib. Kena salib. Allah cerita dalam Quran bukan Nabi Isa kena salib. Nampak? Iaitu anak murid Nabi Isa sendiri yang berpaling tadah, sanggup menerima, nampak, sogokan untuk menderhakai Nabi dia sendiri. Allah pun buat muka dia jadi macam Nabi Isa, orang takak dia. Faham? Kemudian disalib. Orang ingat Nabi Isa dah, padahal anak murid dia. Bila salib tukar semula muka asal. Malu punya pasal, nampak? Sembunyi mayat, takut orang tengok. Lepas tu pakai ya dah lah. Gak ni duk percaya tu ke salib tu lah.
salib tu dia kata suci. Sebab salib ni lah Nabi Isa kena sula, kena salib. Siapa tukang salib? Israel tu yang hidup bodoh ngak ni. Patut Amerika tu perang Israel pasal orang Yahudi yang nak bunuh Nabi Isa. Tapi dah orang Kristian ni bodoh walpak. Faham? Kaji sejarah Yahudi yang nak suruh bunuh ngak. Gak duk agak juga ke salib tu. Hidup percaya sangat ke salib tu. Padahal kayu tak ada apa-apa. Jangan percaya salib tu tak ada benda, kayu bodoh gitu. Dia buat cerita hantu, tengok cerita hantu. Orang putih kan? Cerita hantu Dracula ke apa ke. Hantu pun mari. Nampak? Jadi takut tang. Dah tembok dah dia apa tu? Tembok senyum ke. Waktu bik salib, padri pun buat salib gini. Hantu pun hantu bodoh. Ada pula hantu takut salib gitu. Kayu aiskrim bodoh. Hantu takut Allah Subhanahu Wa Taala, dia takut. Dia tak takut kayu gitu. Cerita tu nak menipu orang. Tengok boleh, percaya jangan. Hantu apa khising tengok salib. Bodoh lah kau. Dan akhir sekali di dalam syurga dapat mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca kitab Al-Quran. Para nabi semua menangis. Menangis habis nabi-nabi. Rupanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 kali ganda suaranya lebih sedap daripada suara Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam. Nampak? 70 kali ganda. Walaupun hadis ni dhaif, tapi kita boleh riwayat. Faham? Nampak? Supaya kita gemar kepada akhirat. Dan Nabi Daud sedap dah suara. Nabi Muhammad 70 kali ganda suara. Kita dengar orang nyanyi neleh dah Helio. Dengar orang nyanyi neleh Helio. Lagu biasa tak tung neleh Helio. Pasal apa? Pasal kita tak ambil barang sedap. Nak tinggal barang sedap, ambil barang tak sedap. Gak suka juga. Ratu cantik, comel loteh, tak ada orang cara. Duk berebu hak keting hitam beletung. Faham? Orang kata tak apa sihat dah ni. Maknanya Al-Quran sedap lagi daripada lagu, daripada muzik hak lain. Tiba-tiba tinggal Al-Quran, ambil lagu. Bodoh Bukan marah dengar lagu, tapi siapa muda dengar Quran merasa sedap lagu lagi. Orang tu bodoh. Dah orang bodoh. Orang dah buat natu. Tiba-tiba orang buat natu gak bodoh-bodoh gitu. Baca sedap, dia tidak jemu. Dah nak jemu gua ni, dia kalam Allah. Tak percaya baca. Tu kita dah boleh nak baca, jadi malas nak baca. Kalau malas nak baca Quran, tak berasa berapa nak boleh, cang lah tu. Sebab apa? Dosa banyak. Orang dosa banyak, tak tanggal lagi dalam hati dia, berat nak baca Quran. Tidak pandai, tak suruh biar lasang. Jangan biar lasang, pandai tak pandai. Tak pandai, cara tak pandai. Nabi kata tak pandai tu dia payah nak sebut huruf. 2 pahala boleh. Pahala baca se, pahala payah se. Demikianlah kitab Allah Al-Quran, sebuah kitab petunjuk sepanjang zaman perlembagaan hidup orang mukmin yang ingin kemuliaan. Yang demikian taklah diamalkan pengajaran dan jangan diutamakan saja huruf, tetapi ditinggalkan hududnya, hukumnya, atau dipelajari tajwidnya, tidak dipedulikan pantang larang. Sebagaimana yang pernah berlaku sepanjang zaman kemunduran umat Islam sesuai dengan maksud hadis Ibnu Mas'ud yang menyatakan sebagai berikut. Al-Quran ni dia adalah petunjuk sepanjang zaman. Sepanjang zaman ni maknanya sesuai daripada mana-mana masa dan zaman dan abad sekalipun. Batulah tak betul orang kata Quran sudah tidak sesuai diamalkan sekarang. Dia kata kalau kita ikut Quran ni jadi pesen lama. Pesen lama Quran ni dia canggih, advance semua. Dia cerita daripada zaman kejadian sebelum alam ni wujud sampai kepada alam dihancurkan oleh Allah, sampai ada alam baru syurga neraka yang kekal selama-lamanya. Dah? Nampak? Jadi dia advance semua cerita.
Nampak? Kalau maknanya takwih, kalender. Sekarang boleh pakar 2010. Dah kalau talpang pakar tak lagi. Tak pakar pasal di bulan 12 je. Ada pun Quran ni bukan sampai bulan 12, sampai ke dalam surga. Kerana tu dia kena pakar sepanjang zaman. Perlembagaan semua orang-orang beriman yang nak mulia. Sebab tu orang yang tidak menjadikan Quran sebagai perlembagaan hina. Tak kira negara mana pun. Mesir jadi hina. Walaupun ramai ulama-ulama, tapi pemerintahnya meninggalkan perlembagaan Al-Quran, letak hukum ciptaan manusia atas sekali, maka hina Mesir. Jadi pusat pelacongan gitu. Maghribi, negeri umat Islam yang sampai dakwah Islam di zaman sahabat, hina dina di mata masyarakat dunia, menjadi pusat pelancongan tempat orang putih keloh saja. Tak ada kelebihan apa-apa. Hamba-hamba rakyatnya di Mesir, di Maghribi, di Algeria jadi mopek orang putih pelacung. Pelacung mari pakat Jember nak cari makan kedarah, boleh piti sia 3 amah. Itu saja. Sebab apa? Sebab Al-Quran tak menjadi dustur dalam perlembagaan negara. Kita gitu kok, merempak di bumi sendiri. Ini balasan Allah. Pasal Tuhan beri bumi kita, tiba-tiba kita tak balas budi Allah dengan menegakkan Islam dalam negara. Habisnya pakat beli tanah dia orang. Asal bumi kita, habisnya kaut dia orang. Naik sutir-sutir bangunan orang. Kita jadi kuli batok situ. Tokai hak daripada orang luar jadi beli bangunan situ, dah kita boleh benda. Kita boleh juga jadi jaga. Faham tak? Dia tidur, kita jaga harta benda dia. Negeri kita, tanah kita, langit kita, bumi kita. Faham? Tapi kita jadi jaga saja. Dia nak tidur, kita jangan tidur, kerana dia bayar kita 400 sebulan. Pakcik jangan tidur. Tidur saya potong gaji. Faham? Tak boleh tidur. Nak jaga apa? Nak jaga pendatang. Faham tak? Itulah balasan Allah. Dah apa lagi? Negeri kita, dah bini kita jadi ni, bini kita jadi pelayan kedai dia. Dah tak hina lagi Islam. Dan mak kita pergi basuh pinggang kedai dia. Betul tak? Dan anak dara kita pergi kerja kedai dia. Dia pakai lodging, dia pakai baju lengan sekerak. Dia dah bangun tidur pergi kapil nak, kita kena tunggu dah depan pintu kedai dia, tunggu dia buka. Faham? Dia masuk dalam ikut nak suruh pula. Suruh tunduk-tunduk, suruh nungging-nungging, suruh khabar-khabar, nak cari 400 sebulan. Dah ayah bapak dayu. Betul tak? Tak kata betul? Akik tayar. Dah jihad biar boleh balik kemuliaan. Dengan apa? Dengan menegakkan Islam. Bukan kita masalah perkauman. Masalah kemuliaan kita telah hilang. Ada orang kafir nak jaga orang kita. Kita tidur. Tak? Quran tak ikut, Tuhan balas dengan hina dini. Kita tak berasa tak hina ke? Hina tu. Habis jadi dia. Pelajaran kurikulum hak dia tukar reka. Peraturan hak dia dah. Ekonomi dia pegang belaka. Balasan Allah tu. Kat lain dia buat gempa bumi, dia buat banjir besar, dia buat gunung berapi. Sini dia buat gitu. Anak-anak dara kita habis jadi macam kafir belaka. Punggung puing. Nampak? Macam Brazil belaka. Brazil punggung puing nak puang. Kan luar nampak punggung, dah sini nampak punggung. Lalu ke depan masjid lah, punggung puing gitu. Baju lengan sekerak, baju buka, tali aluh, nampak tiok angin macam pasang. Habis daripada ulu puing sampai dalam bandar. Jadi buka aurat untuk ditonton oleh mata-mata kafir, musuh-musuh Allah. Kena bayar tak tu nak aurat? Kena bayar ke siapa? Ketua imam saja? Tak, kena bayar ke kafir. Bayar ke harga baju, bayar harga seluar jing. Dah tu hina tak lagi? Hina tak hina lagi gitu. Sesungguhnya engkau berada pada satu zaman yang dapati banyak fuqaha'nya. Berarti kat tu deh, wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Apa hukumnya seorang peniaga tu main nombor ekor, tapi kita pergi beli barang kedai dia,
Saya ni bantu kedai, contohnya modal barang RM10, harga jual pula 20. Apa hukumnya? Boleh taukai saja saya buat macam itu. Isteri saya mengandung 3 bulan. Anak pertama saya berumur 1 tahun setengah. Apakah hukum si anak pertama saya itu masih menyusu badan isteri saya? Jadi atau banyak. Dia jual kedai guci, tapi dia main nombor ekor. Kita boleh beli tak kedai dia? Boleh. Dia segi ekornya sah, kita jual beli kedai dia. Yang tak bolehnya kita pergi beli nombor ekor dengan dia. Faham? Dan kalau ada kedai lain yang sama barang, yang tak main nombor ekor, baik kedai lain, dia kira sama dengan Tok Imam yang fasik. Imam fasik ni kita ikut sah. Tok Imam sujud jatuh nombor ekor. Tak payah mufarakah, jumhur ulama kata. Tapi kalau ada Tok Imam lain, afdal ikut orang lain. Dah? Harga barang 10 riyal, suruh jual 20. Jawabnya, kalau barang itu telah ditetapkan harga oleh pemerintah, wajib kena ikut harga tetap. Kalau barang itu tidak ditetapkan oleh pemerintah tetapi juga terhitung sebagai keperluan orang ramai, maka jangan naikkan harga berlampau atau berlipat kali ganda. Ambil untung kadar padang patut. Nak beli 10 jual 13, jual 14, jual 12. Jangan 10 jual 20. Banyak sangat. Barang tak penting tak apa, jadi nak sangat. Barang tu tak penting. Isteri dia mengandung 3 bulan. Anak pertama dia mengopek lagi boleh tak? Anak pertama saya berumur setahun 2 bulan, tapi masih menyusu badan isteri saya. Anak isteri dia mengandung 3 bulan. Anak hak sulung baru setahun lebih, ngopek badan isteri dia. Memang dah tahu kan ngopek badan dia, badan isteri dia. Jawabnya tak ada masalah, boleh. Tak salah pun. Ada kata tak boleh, tak salah. Tu ada dalam perut nak ngopek hak lama, tak ada masalah. Boleh. Hukum saya pakai takar pada anak saya untuk menjauhikan sakit sawang. Apakah hukumnya? Takar ni berlaku khilaf di kalangan ulama. Jumhur ulama mengatakan haram takar, tapi ada kes sedikit pada ulama mengatakan harus dengan bersyarat. Takar itu adalah ayat-ayat Al-Quran, nampak, yang dijagakan akan kesuciannya, nampak. Dia ambil keberkatannya untuk menolak penyakit-penyakit yang tertentu, baru harus. Hak jenis tak ada benda pakai getah saja, pakai ubuh tali saja, memang tidak ada ulama yang mengharuskan. Soalan seterusnya, sorry lah kertas saya kecil. Kenapa orang sembelih lembu pakai sembelih? Kenapa tidak pakai racun sahaja? Apa pula pun jadi gini? Biarlah ada dia bodoh tanya. Lepas tu boleh tanya. Ulama jawab, bila disembelih, darah ini keluar daripada segala urat-urat. Yang pertama memudahkan mati, yang kedua mengeluarkan segala kotoran-kotoran, nampak, melalui darah tersebut. Kalau pakai kuk, pakai katok, pakai apa, darah tu dia akan terbati pada daging-daging dan urat-urat saraf, menyebabkan mudah dapat penyakit. Nampak? Ada kelebihan ni. Saya lama dah giang nak karaoke. Saya sangat aktif setiap hari. Apakah cara untuk menghilangkan ketagihan tersebut? Dia tagih ni tak boleh berhenti ngeju. Orang tagih, dia kena slow and steady. Maknanya tak usah dah duduk pergi hari-hari karaoke di rumah dah sudah dengan binimu. Benda yang diharukan pada syarak tak salah pun.
Pasang, tak ada kerja hari dia rehat petang. Dia lepas hari-hari duk main nak kurang. Kalau pakai berhenti terus tak boleh. Nah, payah. Dia jadi naik atas kepala. Sama-sama duk ikut duk layan kawet, mu menyanyi aku suka, mu suka aku menyanyi, mu menyanyi aku tukar sorak pula. Faham pada gitu. Kalau laki di rumah dah lah. Jangan awak bolak mukhalatah benda arang seperti itu. Tak salah pun kita dengan isteri kita. Pasang tu. Mahir Zain. Minyak aku komak. Haru juga ni wah dalam kotak. Siapa wahang tung? Wah macam kesedak suara macam lembu ni sembelih. Slow hiburan ni tak jangan sampai melampau batas. Baca Quran kat tak. Ayat mana sahnya dibaca sebelum memberi salam? Sebelum salam tak ada ayat, tapi baca doa. Fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum salam sunat baca doa. Tak ingat panjang sangat. Doa terbaik doa Rasulullah. Tak ingat Allahumma ighfirli sudah. Allahumma ighfirli. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak panjang lagi ada dalam buku-buku hadis. Hukumnya makan nafkah anak wajib kena ganti semula. Kerana ayah wajib nafkah pada anak. Apa hukumnya melakukan kerja lain semasa dalam waktu kerja? Bergantung kepada majikan. Kalau majikan membenarkan boleh. Kalau majikan tidak membenarkan tak boleh. Melainkan kerja itu yang tak dapat kita elokkan. Apa yang patut dibaca masa sujud dan solat sujud sajadah? Saya baca benda dalam sujud sajadah. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu, aku sujudkan dahiku mukaku kepada Allah yang mencipta aku, mencipta muka aku. Nampak? Wa syaqqa sam'ahu wa basarah, Tuhan yang membelah telinga aku masa telinga aku tak ada lubang di dalam perut mak aku. Wa basarah, Tuhan yang membelah mata kita masa janin itu dia bulat gitu. Dia tak ada kelopak, dia bulat gitu. Sampai masa Tuhan pun belah, maka boleh buka. Bihaulihi wa quwwati, dengan kekuatan dan kebesaran Allah Ta'ala. Faham? Soalan seterusnya, hamba kelih ramai orang beralih tepat bila solat ba'diyah lepas solat fardu. Bapa dia buat gitu? Jawabnya, Rasulullah menganjurkan kita sembahyang pada banyak tempat. Mana dah afdal kita sembahyang setempat situ sama. Sebab apa? Sebab tiap-tiap yang kita sujud menjadi saksi di akhirat. Kalau kita sujud situ, tiang tu ngaku kita sujud sini ya Allah di dunia gitu. Lepas tu kita lihat ni pula, sini ngaku pula. Jadi lebih banyak tempat lebih baik. Cuma kita nak fahamnya, tak mesti beralih tu jauh. Kerana Nabi kata beralih tempat sujud saja. Kita jauh sangat, undur-undur 4-3 sah. Atau tak kerepang pula. Jadi sikit sudah memadai. Bukan salah undur jauh. Jadi jangan faham kena undur jauh. Undur ke kanan, ke depan, ke kiri atau ke belakang sedikit. Sudah memadai. Dan kalau nak sembahyang kat tula juga, tak ada masalah, bukan wajib pun. Baru ini saya ada buka blog menurut ni. Aduka Teruna yang menghina 4 mazhab. Dia kata buat apa ikut mazhab karut. Kita ikut Quran dan Sunnah. Lepas tu dia hina isteri Nabi dan mengatakan Aisyah menyebabkan umat Islam berperang. Apa pula ni? Apakah hukum terhadap 3 perkara di atas? Ni blok orang gila ni. Jawabnya tuan punya blok ini sudah gila. Sebab apa? Dia tak dengan Nabi, patut nak ikut Nabi, tak mau ikut ulama. Allah kata fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Ikutlah ulama-ulama jikalau kamu bukan ulama. Nampak? Sebab apa? Sebab ulama lah yang faham Al-Quran dan hadis. Kalau nak ikut Quran belaka, tak payah ngaji Quran dengan tok guru kampung. Pasal tu kampung tu ulama. Kita kena ngaji dengan Nabi, ngaji betul Quran. Dah ada Nabi? Tak ada dah. Dah nak ngaji dengan dia.
Dia ngaji dengan tu kampung tak boleh. Tak boleh ikut ulama, ni ikut Nabi. Dah sampai bila kita nak ada ilmu? Dan nak kita dengar orang ajar tak boleh. Ustaz, dia bukan Nabi, kena dengar dengan Nabi terus. Nampak? Ni semua ni Yahudi Nasara punya mainan belaka. Faham? Kata hadis ni sahih, apa dia kata sahih? Sahih Bukhari. Tak boleh, kena Nabi kata sahih. Nampak? Tu Imam Bukhari kata sahih. Bila Imam kalau Bukhari mu kata sahih, mungkin kata tak sahih tak boleh. Mu ikut Imam Bukhari, mu ikut ulama. Dah kalau gitu hadis mana kita nak akal? Faham? Betul kan? Ni gila. Nak kita layan orang gila jadi gila. Tak? Saya kerja di pejabat, diamanahkan kepada saya 8 jam, 7 sampai 3 petang. Soalannya saya sering balik awal ke rumah. Itu pukul 11 pagi balik dah. Dan pasca pukul 3. Betul ke wang gaji saya dikira haram? Jawabnya, jikalau kita dibayar kerja mengikut apa benda ni jam, maka kita kena ikut jam yang telah ditetapkan. Nampak? Adapun balik kerana satu-satu keperluan, dia balik pulangkan kepada urus. Pada urusnya majikan kita tak marah kalau kita balik sebelum waktunya dengan sebab ada urusan penting. Maka itu balik pada hukum urus, iaitu kita tidak bersalah. Tapi lah ni mana kalau 8 jam kau banyak dah hak pakai tembok. Tak? Hak overtime tak buat overtime. Patut dia panskap pukul 5 tapi suruh kawan dia panskap pukul 7. Boleh 2 jam situ. Dah kalau 3 jam sejam, hak cak yang ni. Dah 2 jam 6 riyal sehari. Dah kalau 20 hari, dah RM120 dia dapat. Percuma je. Jawabnya haram. Ramai buat gitu. Dia rasa nak apa kerajaan zalim. Betul dah, tapi wang rakyat. Hak bayar gaji tu bukan wang UMNO, wang rakyat. Faham? Tak boleh buat gitu. Saya sering overtime pukul 12, sepatutnya pukul 3. Ketika klien OT, saya tulis pukul 3 hingga 7. Claim OT. Saya seolah-olah menipu majlis atau pejabat. Tolonglah saya kerana tidak beramanah. Dah nak tolong mana mu sendiri yang buat. Batulah banyaklah bersedekah bila dapat gaji. Boleh gaji 1000, cerik selalu 50 riyal. Bos surah ni 10, orang ni 20. Ada orang-orang ngaji pondok Allah 5 riyal seorang awak minum air. Apa? Kafarah. Sebab kita banyak silap ni dalam duk cari makan gaji ni. Mudah-mudahan dapat membersihkan kesilapan kita di masa lalu. Soalan seterusnya. Saya nak tanya tentang haid. Jika perempuan dalam keadaan haid mendapati darah itu berhenti dengan melihat sebelum masuk waktu maghrib, kira-kira sempat dia solat asar sebanyak 1 rakaat, maka baginya wajib qada solat zuhur dan asar. Soalan saya ingin tanya, ada tak pendapat ulama mengatakan bahawa wajib qada solat asar saja? Saya cari dalam beberapa kitab tapi masih tidak menjumpainya. Sekiranya saya ingin tahu kitab apa. Orang puang bila dia kering darah dalam waktu asar, nampak ada 2 pendapat ulama sebenarnya. Satu pendapat yang ini yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, jikalau sempatlah masa dia kering itu menunaikan 2 solat, maka wajib ditunaikan solat asar dan zuhur bersama-sama. Tapi kalau tak sempat, hanya sempat untuk 1 rakaat sembahyang asar, maka dia tidak wajib menunaikan qada zuhur. Walau bagaimanapun, pendapat yang kedua mengatakan suci dalam waktu asar hanya sembahyang asar saja. Pendapat ini tidak masyhur dalam mazhab Syafi'i, tapi inilah pendapat dalam mazhab-mazhab lain. Dia kata nak cari ada dalam kitab Majmu'. Ada sebut dalam kitab Majmu'. Dan ada sebut dalam kitab Hasyiah Syubra Malisi ala Nihayah Syekh Ramli. Ada sebut juga dalam kitab Fatwa Ahsanil Kalam, Fatwa Syekh Atiyah Saqaf. Soalan kedua, saya pergi solat jemaat di sebuah kampung. Tok imam bangun rakaat ketiga, dia buat solat zuhur. Macam mana tau? Mufarakah kita? Sebab syarat jemaat kena berimam. Tok imam main jemaat yang faham zuhur. Lepas tak juru harah.
Jadi kita kena tegar lah, subhanallah. Ni dah tengok saja, klik. Nak Lalu dia semayang Zuhur memang dah sah lah, kena semayang semula jemaah. Pasal tu imam mayang lahu. Nampak tak? Tetapi kata setengah ulama, selepas daripada 2 rakaat, kalau makmum sudah boleh mufarakah, kerana kurang-kurang syaratnya dapat 2 rakaat 40 orang dalam mazhab Syafi'i bersama-sama dengan imam. Maka rasaknya imam selepas 2 rakaat tidak dikira lagi. Dua pendapat dah situ. Tapi kadang-kadang tu imam dia rasa dia telah meninggalkan satu perkara dalam rakaat pertama atau kedua, maka kita wajib menunggu, kita sunat menunggu dalam tahiyat akhir. Faham? Jumaat itu tidak rosak. Soalan seterusnya, berdosa tak orang jual alat elektronik atau telekomunikasi seperti telebasing dan telefon bimbit apabila pengguna menggunakan untuk perkara maksiat? Dan berdosa tak orang tukang jual, kerana dia yang tukang jual? Jawabnya sama macam kita jual pisau. Maka orang yang nak buat maksiat haram penjualan pisau tersebut. Nak buat benda pisau kita tahu dah, dia nak buat bunuh orang, haram jual. Nampak? Dan nak buat benda pisau boleh buat belaka, nak buat potong sayur boleh. Nak potong sayur harus jual. Dah haji tak kita tanya nak rapak ke, nak bunuh orang ke, nak potong sayur, tak wajib tanya. Faham? Begitu jugalah dengan telefon. Orang nak guna perkara baik ada, masuk lagu nasyid, masuk suara orang bang. Tak? Ada orang nak guna perkara jahat. Tak? Masuk gambar lucuh dan sebagainya. Tu tuang telefon sendiri tanggung. Tuang telefon sendiri tanggung. Telebasing gitu juga orang tanya dah. Katanya ulama sama macam jual pisau tadi. Orang yang tu dia kau dah, aku nak telebasing saya, nak tengok orang tiung malam-malam tak ke, haram jual ke dia. Tak? Jual kat telebasing suti nak tengok aktiviti malam-malam. Berhingga tengok aktiviti, tak potok mulut merah. Nak tengok aktiviti tak apa, boleh jual. Tapi yang tukang jual telebasing tak wajib tanya, nak tengok orang joget ke, nak tengok aktiviti. Kalau tanya bodoh. Nah, batu semua orang dia kena ngaji, kena beriman, kena takwa belaka. Bila takwa belaka, maka semua alat jadi arah ke molek belaka. Macam mana kalau kita minum air pahit masjid semasa berwudu? Adakah ia termasuk masukkan kegunaan kita atau ia haram diminum tapi hanya untuk berwudu? Jawabnya setengah ulama mengatakan haram minum air yang disediakan untuk wudu. Nampak? Tak boleh. Kita nak ihtiyat, kita keluar, kita ikut pendapat ni. Nampak? Walaupun ada yang mengatakan seorang yang dahaga boleh minum air wudu, kerana tujuan orang sediakan air untuk ibadah. Maka orang yang dahaga minumnya, kita beri minum juga dia anggap sebagai ibadah. Jadi perkara-perkara kecil gini jangan buat berat sangat. Tak? Masa hari raya orang bagi duit raya kepada saya, tapi saya syubhah dengan duit itu. Lepas tu duit itu telah digunakan. Adakah boleh saya guna duit saya untuk ganti duit tadi, jumlah yang sama untuk sedekahkan kepada masjid? Orang beri duit dia belanja, lepas tu dia rasa tak sedap pula duit tu. Dia nak ganti balik. Ganti lagu mana? Mu pakai dah duit tu. Dia nak sedekah ke masjid. Jawabnya boleh, sedekah duitmu lah. Sebagai mudah-mudahan kalau duit tadi tidak elok, sebagai kafarah kesilapan kita. Sah ke tak kalau najis masih ada walaupun sudah dibasuh berulang kali seperti darah? Minta penjelasan. Disebut dalam kitab fiqh, darah setengah daripada najis yang sangat keras warna ni. Maknanya kalau kena di baju, di kain putih, kain yang cerah, lambat sangat kita basuh, payah nak tanggal. Jadi ulama kata bila kita basuh, kita sabun, kita usaha dah tak tanggal juga masih ada warna, hukumnya dimaaf pada syarak, dikira suci. Faham? Sah tak masa kita sujud? Salah satu anggota kita tak kena pada tempat sujud, seperti tangan kerana memegang Quran semasa sujud. Minta penjelasan. Menurut mazhab Syafi'i, hendaklah kita letakkan Al-Quran itu di tepi, di atas jadah masa kita nak sujud, kerana bila kita pegang, kita dari nak tekan tapak tangan kita. Hendakkan meletakkan tapak tangan di atas tempat sujud, hukumnya wajib dalam mazhab Syafi'i. Bola kocek tak apa. Soalan seterusnya. Habis dulu pukul 9 kita berhenti insya-Allah.
Bagaimana solat orang yang kecing dedah, hak telah berlaku lama dah. Leni molek dah. Masa dulu dia tahu tak kaedah solat orang kecing dedah. Dia tidak cara kena kedak dah tahu ke kena buat guana. Jawabnya, apa yang kita rasa was-was atau kesamoran, adakah solat kita di masa kita jahil itu betul ke tidak? Jawabnya tak wajib qada. Yang wajib kita qada, kita yakin pada suatu hari atau solat yang tertentu memang kita meninggalkan rukun atau syarat yang tidak ada khilaf ulama padanya, baru wajib kita ulang semula. Umpamanya dulu kita jahil, memang jahil, tapi kita ingat pada suatu hari dalam tahun sekian kita telah melakukan solat maghrib 1 rakaat 3 kali sujud dengan sengaja, maka kalau gitu sekarang ni wajib kita qada. Adapun kalau kita sok ini dulu petihah aku betul ke tak tahu, dulu aku dak ngaji, tak wajib qada. Dah kan ni? Tunaikan sembahyang sunat. Dia akan menampung kekurangan solat-solat kita masa dulu. Aku dulu tamak ninah ke tak rokok, leni baru dengar bab tamak ninah. Dah dulu kan ni, tak wajib qada juga. Faham? Soalan seterusnya. 5 keping. 5 lagi. Seorang yang terlibat dalam kemalangan koma selama 2 minggu bulan Ramadan, apakah dia perlu qada solat dan puasa yang tinggal ketika koma tersebut? Siapa dia? Mazhab Az-Zahiri. Dia accident kemudian koma. Koma ni pesang lah, bahasa baru koma. Tak, bahasa dulu pitang. Lepas pada pitang, pesang. Pesang ni tahun 50-an. Nampak? Dalam kitab-kitab lama pitang. Pitang, pesang, koma hak tula. Dia tidur tak sedar tapi masanya lama. Kalau pitang dengan pesang dia sekejap cuma koma, pesang yang lama. Yang paling lama 24 tahun kalau tak silap. Tak sedar ni orang putih 24 tahun. Bukan tidur. Tidur paling lama 305 tahun. Faham? Atau Ashabul Kahfi. Koma ni tak sedar ke diri, tapi hidup bernafas tapi lama. Kalau sekejap rebah motosikal, pesang kejap ada orang koma tu. Dia panggil pitang. Pesang lama sikit, koma lama. Kalau tak bangun terus dia panggil titik. Koma ni ada story lagi titik, game over. Faham? Kalau titik tekan pun tak terbit kereta. Dah kena qada ke tak? Jawabnya, tengok, dia kata wajib sembahyang, syarat wajib puasa, hendaklah orang itu mukallaf. Kalau dia tak mukallaf, tak wajib sembahyang. Apa makna mukallaf? Akilun baligh. Yang pertama berakal, yang kedua balik. Hak ni accident dia balik lagi. Balik dah lah umur 28 tahun. Mak lempik. Tapi dia masih pesang, dia ada akal. Tak ada akal, tak wajib sembahyang, tak wajib qada. Tak wajib puasa, tak wajib qada. Faham? Siapa dia? Mazhab Zahiri. Jadi ulama-ulama dulu, mazhab mutaqaddim, mazhab lama, dia orang ni setengahnya berpegang kepada zahir ayat saja, tidak lihat kepada mafhum mukhalafah atau mantuk. Nampak? Dia pakai zahir saja. Bila suruh kok jadi wajib belaka. Tak ada lah suruh tu sunat ke, suruh tu mustahak ke, suruh tu harus ke, dia pakai wajib sama. Tak. Dia akhirnya terkena pandangan pokok ni, orang panggil mazhab Az-Zahiri. Tak ada dah lah learning, tinggal dalam buku sejarah je. Saya nak upah masak kenduri kahwin, daging, bahan-bahan masak semuanya dia beli belaka. Saya nak bayar duit ke dia, tak. Dia kata tak apa lah, selesai masak semua sekali baru bayar. Dah nak akad jual beli dengan upah, nak buat macam mana? Jawabnya, kita kena kemah dulu upah tu. Nampak? Kena kemah dulu. Hak tu hak wajib ni. Kalau kita tak kemah dulu upah berapa-berapa, dia kadang-kadang terjadi perbalahan. Batu Islam mensyaratkan mu kena kemah dulu upah. Berapa setujunya, berapa hak bolehnya. Sebab kadang-kadang tak apa, asal susah. Kita ingat 400, 1007. Faham tak? Lepas tu jadi balah. Ni kena balik pada muamalah Islam. Kira cara tu ada dulu.
Lain kita kenal sama dah, harga dia kita tahu dah. Harga yang diketok sama tu memang padang kita boleh bayar. Nah, lepas tu kadang-kadang kita suruh orang buat satu kerja, kita ingat 3-400 je. Nah, rupa yang ambil 3,000 nak. Nah, jadi perbalahan. Dia ambil dok atas golik. Atas maknanya atas hukum orang macam biasa. Kita ingat kita kenal lama, yang ambil harga biasa, rupanya tang juga atas pada kita. Nah, jadi kalau kita perbalahan. Jadi molek kita kira bicara dulu, berunding dulu. Apa hukum menukar kata-kata lapas akad nikah? Itu aku lapas aku nikahkan dengan lapas aku kahwinkan, sah atau tidak? Apakah saksi boleh di kalangan ahli keluarga sendiri? Agak pandangan ustaz tentang ahli agama sendiri yang melakukan pecah amanah? Kerana baru ini sekolah saya ada pecah amanah, dia pelajar di kalangan ustaz-ustaz yang mengajar di situ. Bolehkah kita mengambil ilmu yang dia ajarkan? Syukran. Ala paruh. Baik. Lapas akad nikah, aku nikahkan akan dikau dengan aku kahwinkan akan dikau. Boleh tak? Jawabnya tidak ada sebarang hadis yang menyebut tentang lapas akad nikah. Tak ada. Kalau ada dang di ulama-ulama, tak dang kita. Bukalah kitab hadis dalam bab nikah. Nah, semua kitab hadis tak ada sebut pun Nabi atau sahabat lapas akad nikah, aku nikahkan akan dikau atau aku kahwinkan akan dikau. Dah ada learning dalam mazhab Syafi'i. Nampak? Mereka berijtihad untuk menterjemahkan akan keredaan yang ada di dalam hati, maka disyaratkan dengan lapas. Bila dengan syaratkan dengan lapas yang bukan daripada nas tetapi bersumber daripada ijtihad, maka ashab-ashab atau mujtahid fatwa selepas pada itu memberikan pandangan yang berbeza-beza. Ada yang mengatakan mesti dengan lapas aku nikahkan, kerana datang lapas nikah. Nampak? Nabi kata tanakahu. Nampak? Ada yang mengatakan boleh kita dengan lapas kahwin, kerana kahwin itu terjemah bagi nikah itu sendiri. Jadi lagu mana caranya kita dalam keadaan sekarang kita buat benda yang tidak ada khilaf dengan lapas nikah. Nampak? Tapi ingat, hak nikah-nikah, hak lapas-lapas tu semua tu tak ada dalam hadis belaka. Nampak? Semua tu adalah uruf yang telah dipersetujui hasil daripada ijtihad para ulama. Mana aku satukan akan dikau, boleh kalau nak kira. Aku satukan akan kamu dengan si fulanah. Aku jadikan kamu sebagai suami si fulanah, boleh tak? Tapi tak mau banyak bahasa, bahasa senang. Aku nikahkan akan dikau. Nampak? Kita tanya Tok Imam, waktu biar Aldi ada lapas aku nikahkan dikau, Nabi lapas itu ada? Terberok Tok Imam cari. Tapi kita tak mau jadi masalah banyak. Dah. Nak jawab balik boleh. Ngatin laki-laki akak dulu boleh. Dia duduk je pengatin Allah, pegang tangan Tok Imam, pengatin kata dulu. Nampak? Engkau nikahkanlah aku. Boleh kata gitu. Dengan anakmu itu. Boleh. Tok Imam kata guna pula. Tengok kitab Tok Imam tu boleh boleh, tak ada masalah. Tapi tak buat gitu, jadi fitnah pula. Jadi buah mulut pula. Jadi ambil orang senang sebutlah kitab mereka, aku terima, boleh. Sah dah nikah. Kan kita ngajar, kita kata kan kalau kita kabar ke hak puang, orang puang tu orang yang sah tasarruf dia, sah maknanya memberikan kebenaran. Tak, kita ajak dia berkahwin, dia pun dia bersetuju, memang jadi tunang dalam Islam. Ada orang pertikar kita kata, tak jadi tunang, kena mari di rumah, kena ayah apa semua. Aduh, ngaji tak boh. Bukan kita kata, ulama kata. Lepas tu jangan main-main dengan lapas ajak-ajak kahwin ni. Faham tak? Dia kata kita kata, mana-mana kata. Dah kalau kita hak jadi tunang mana? Kena pergi rumah, kena catat apa? Kena mari rombongan, kena bawa baki. Dia jawab. Nampak? Ulama sebut bila lelaki berkata pada pihak perempuan, sama ada pihak perempuan itu pengantin dia atau wali dia, dan pihak perempuan itu bersetuju, maka kata laki-laki itu mengumpulkan pinangan, dan persetujuan itu menjadikan perempuan itu sebagai tunang. Walaupun cakap bila jalan tengah rambut bertunang. Faham? Dia tidak jadi. Dah tak jadi, guna jadi tunang. Pandai hangatmu. Dah guna jadi tunang. Kena kata guna. Baru sah jadi tunang. Kena bawa cicing. Kena bawa tu ondeh-ondeh.
Nampak? Tunang ni pihak laki-laki yang tidak gila, yang tidak tidur, yang waras, yang tidak dipaksa, dia ajak berkahwin. Perempuan kata setuju, jadi tunang. Mu setuju? Apa mana nak cak tu? Apakah saksi boleh di kalangan keluarga sendiri? Boleh, tak ada masalah. Tapi wali tak boleh jadi saksi. Dia nak jadi wali, nak jadi saksi. Apa pendapat ustaz tentang ahli agama diri yang melakukan pecah amanah? 2 kali dosa. Dosa tahu dosa, dosa melakukan kesalahan pula. Nampak? Saya korban bagian satu bagian. Ada orang kata daging korban tak boleh simpang sampai malam. Yang sebenarnya bagaimana? Tolong beri penjelasan. Jawabnya, daging korban boleh disimpan. Hak bagian kita punya. Daging korban ni untuk kita untuk sedekah se. Yang tak boleh simpang ni hak sedekah. Baik, kita pergi hak sedekah dulu. Katakan daging korban kita bagi 2. Daging untuk sedekah, kalau ada orang layak menerima, makruh kita simpan-simpan. Nampak? Lebih lama lebih makruh, lebih dibenci syarak. Kena beri selalu. Boleh simpan jika orang yang menerima orang miskin tak wujud. Kita nak beri ke orang miskin tak ada. Kaya belaka dah, orang miskin tak balik lagi. Pergi dia berjalan di Los Angeles 3 bulan. 3 bulan lagi baru balik. 3 bulan kita taruh dalam peti, beri ke orang miskin. Faham? Tak ada masalah. Itu susah. Hak kita pula sipang ni duk balah, ni kata 3 hari, ni kata tak boleh lebih 3 hari, ni kata boleh lebih. Jawabnya tidak boleh. Boleh simpang, tapi tidak boleh melebihi 3 juta tahun. Tidak boleh melebihi 3 juta tahun. Maksudnya ulama kata hak bagian kita simpanglah sampai kita mati, daging ada lagi tak apa. Faham? Cuma sunat ulama kata makan segera, kerana Nabi makan segera. Daging itu daging ibadah. Dulu dilarang simpang dari lebih 3 hari, kemudian dinasahkan boleh simpang sampai berapa hari yang kita nak. Afdal kita makan cepat kerana dia adalah daging ibadah. Faham? Soalan seterusnya, selagi ada orang kata haram makan daging yang kita korban, betul ke tak? Jawabnya, daging korban yang wajib maka haram kita makan. Umpamanya kita nazar baru jadi wajib, korban ni sunat. Kita tak nazar boleh makan. Macam korban biasa orang ni, orang ramai-ramai tu korban biasa, korban sunat. Hak tu boleh makan. Yang tak boleh makan korban wajib. Dia bernazar, aku bernazar kerana Allah, jika ada aku sembuh daripada sakit ni, aku nak melakukan korban seekor lembu tahun ini kerana Allah. Sembuh sakit, siapa musim korban, wajib sembelih seekor lembu, haram makan walaupun selai bulu. Faham? Nak boleh makan, ulama kata dia sebut dalam nazar, aku bernazar akan sembelih seekor lembu kerana Allah. Kalau aku baik sakit ni dan aku makan sebahagian daripadanya, baru boleh makan. Faham? Apa hukum makan ubat kurus? Sebab saya tak selesa dah dengan keadaan saya. Orang kata saya gemuk. Dia gemuk, orang kata dia kurus. Jawabnya boleh di sisi syarak, dengan syarat. Yang pertama, bukan kerana tak redha dengan pemberian Allah. Yang kedua, dengan obat-obat yang tidak memudaratkan. Ni banyak bahasa mudarat. Makan maka jolok, lepas tu mutah, tubik semula, lepas tu bawa penyakit. Hukumnya haram. Dia kata nafsu puas dah, tubik balik, tak jadi zat, tak jadi lemak, tak gemuk. Nampak? Kuruh nak buat benda kuruh. Orang nak berisi balik saya. Kuruh. Kalau lembu nak gemuk, nak kuruh. Ada? Lembu kuruh kering tak sah. Bini kuruh macam beg pipong bini. Ada dengan tak ada sama. Dah nipis gitu, kita gagal malang. Ada dengan tak ada sama. Biar dia isi. Suka saya. Bukan kata gemuk saya. Nabi kita kahwin 12 orang. Bukankah dalam Islam sampai 4 orang ya? Ke masa tu tak ada lagi syariat gitu? Nabi kahwin lebih pada 4 orang. Ni Nabi ni khususiah. Dia khususiah ni benda yang dikhususkan untuk Rasul.
Kita umat dia tak boleh ikut kerana ada halangan. Fankihum ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Mu boleh kahwin 2, 3 atau 4 saja, ataupun 1 hok ramai. Tak, 4 paling ramai. Sebab apa tak boleh lebih pada 4? Yang pertama, kerana itu adalah hukum daripada langit. Nah, yang kedua, kerana kita manusia biasa. Nabi dia bukan manusia biasa, dia rasul. Dia pilihan Allah. Kita ni boleh gila 4 orang saja, lebih pada 4 dak dang nak gila. 5 nak pergi takan ni rebah tengah traffic light gitu. Kalau 4 memang boleh. Siapa-siapa pun boleh. Nampak? Dorang ni kita terah tak boleh. Mu seorang memang tak terah lagi. Tapi kalau 4 je, manusia boleh. Kalau lebih pada 4, ghaliknya manusia tak boleh. Faham? Manusia biasa. Nabi dari bawah bimbingan Allah. Nampak? Mari 1000 pun tak ada masalah. Kerana Nabi dia adil. Nampak? Nabi tidak ada zalim sedikit pun. Dan Nabi ini diberkati hidupnya. Nah, saya korban satu bahagian. Jadi kalau nak bagi itu cukup untuk anak beranak je jirang, tak cukup nak beri. Apa cara yang terbaik? Kalau nak beri jauh jirang, buat sikit-sikit lah. Nah, satu bahagian boleh 10 kilo dah anak beranak. Jawabnya korban ni benda. Korban ni yang pertama untuk takrib, mendekatkan diri pada Allah. Allah beri pahala dan keredaan pada kita. Itu nisbah rohani. Nisbah jasmaninya, kita beri daging kepada orang miskin. Mu bahan anak beranak saja tak sah korban. Siapa yang tidak beri sedikit pun dagingnya pada orang miskin, korbannya tidak sah. Faham? Balik awal. Dah pahala jilat wang apa? Kabur sekarang ni ke asal gebang tak kira anak beranak. Asal gebang nak bagi anak beranak. Orang miskin, time dia tak gebang, time bukan musim gebang, tak mampu nak makan daging. 18 riyal sekilo. Dia beli ikan tu anak pelaling je. Nampak? Anak seluar kuning itu pun minta tambah 3 ekor. Nak beli daging, mampu hidup balik tak boleh beli daging. Maka Nabi Allah suruh faham, orang miskin kita beri dia rasa daging kemewahan setahun sekali. Ni dak. Buah dalam beseng bagi. Ni dia mak dara, pak dara, mak long, katsu, adik ngah. Tu dia kekek se. Faham? Dak orang miskin tak ada pahala korban. Balik awal. Faham? Orang nak korban, belajar dulu, belajar bab korban wajib. Korban sunat je. Kat mana tak sah korban? Dah tak bagi orang miskin. Ada awak gula belaka, tak sah kak, dia kena wiak metah. Dah. Akikah boleh tak buat hari lain pada hari raya dan hari tasyrik? Satu lagi, akikah tu boleh tak kita beli ke daging kat pasar? Kalau tak bayar sembelih. Boleh tahan mu ni. Akikah ni, ramai orang silap faham. Dia nak ngekah anak, dia tunggu musim gebang. Ni bid'ah ni. Akikah bukan korban. Akikah ini dianjurkan dengan sebab dapat anak. Dapat anak, maka carilah lembu, cari kambing. Dan kita akikah tak ada kena-mengena dengan bulan Zulhijjah dengan hari raya. Hari raya ni korban. Bapa yang tunggu musim gebang baru nak ngekah. Ini salah pandangan. Ngekah korban dengan sebab datangnya hari raya. Akikah dengan sebab datangnya anak. Lepas tu ngekah dia tak mau sembelih, nak beli lembu. Hak jual daging dah kilo-kilo. Jawab boleh ikut akikah mazhab ayah ping. Tak. Dia kena sembelih, tak boleh beli daging pasar. Nak ngekah hangat bergaduh. Adakah kita dapat pahala yang besar sekiranya kita mendirikan rumah tangga perempuan yang lebih tua daripada kita? Seperti yang dilakukan oleh Nabi. Mak saya selalu mengumpat orang laki-laki kahwin dengan perempuan yang tua daripadanya. Sekarang saya meminati perempuan yang 5 tahun lebih tua daripada saya. Saya nak kahwin dengan dia. Adakah ini satu balasan terhadap ibu saya? Ustaz pernah beritahu Nabi pernah bertanya kepada sahabat. Soalnya dia kahwin dengan anak dara ataupun janda. Nabi menggalakkan untuk kahwin dengan anak dara. Adakah anak dara itu lebih baik jika lagi muda daripada kita, ataupun kedua-duanya sama sahaja? Baik. Aduhlah. Jauh dia tanya boleh pahala tak kalau bini kita tua pada kita? Jawabnya tak ada pahala dengan sebab tua. Rasulullah dia kahwin dengan janda-janda yang lebih tua.
Yang muda Aisyah. Kerana Nabi ni bukan kita kahwin kerana syok, kerana kahwin nafsu, kahwin galak, kahwin gatal miang. Faham? Nabi bukan gitu. Nabi dengan perintah Allah. Jadi kita kahwin dengan perempuan tua tu niat apa? Niat maknanya nak membantu dia janda-janda. Umpamanya. Maka boleh pahala tu. Bukan dapat pahala dengan sebab isteri tua, tapi dapat pahala dengan sebab kita berkorban. Kita kahwin, kita nak tolong kesusahan dia, ataupun dia ada anak, kita boleh bantu anak tiri kita. Kalau gitulah boleh pahala. Kalau jodoh saja-saja gitu, tak ada pahala dengan sebab dia tua. Tapi kahwin itu berpahala. Mak dia ni berahi ngopak orang kahwin kalau lelaki muda, puan tua. Memang dah jenis orang puan dia gitu. Dok makmu seorang, mak orang lain gitu kok. Orang Melayu ni mulut jahat. Kalau orang lelaki muda, puan tua tak kena. Orang puan muda sangat, lelaki tua pula tak kena kok. Puan tua dah jodoh. Faham? Nikah lelaki umur 25, puan 43. Dia kata sihir. Dia kata ada mainan tak molek. Dia kata kena buat tahu orang tu, kena bodoh tu, kena main tu, kena tanam si cekok tu. Ni jahat, Melayu jahat. Kalau orang lelaki tua, lelaki puan muda, dia kata kok puan umur 20, lelaki 50, dia kata bahasa galak nak mampu, tak sedar diri. Sama umur dia kata kok. Sama umur, puan 23, lelaki 3. Dak nikah kita malak lelaki 27, puan 23, apa 25. Yang sibuk apa? Faham tak? Orang lama dak nikah mati, lelaki lama nikah pula, sibuk kok. Dah kawan tu dulu mati, laki dia mati lama dah, masa Jepun lagi gitu. Dia kerak kepala di Jepun. Faham tak? Dah lama nikah, ni merasa tak sedap dah main gori-gori, nikah pula. Faham? Nikah pula. Dia kata nikah rasa galak, tak sedar diri nak mati sekarang nikah lagi. Apa sakok tok mu. Dia kata gitu. Di nikah pakai kata pok mu. Kira pitak-pitik pok dara mu. Pasal jahat. Jamu sibuk ngak mu nikah. Teki apa? Ini Melayu. Batu dak menang among undi. Nampak? Tak sedar diri. Pandai orang nak nikah orang nu, tengok nu. Uruk boleh perang, naik uruk. 108. Hidup lagi. Berkat tau. Laki umur 36 tau. 36. Dia 108 tau. Alhamdulillah, boleh ada. Kata boleh dosa saja. Kata jodoh dah. Kata jodoh. Habis tak kena. Lelaki jamai puan uduh. Mana lelaki jamai, mana puan uduh? Dah mu susah dia. Dia tengok jamai mu belum dia apa mu. Dia minta piti pok mu. Kita kata gitu. Dia kata kasar lalu. Dah yang mu sibuk apa dah dia tengok lawa. Dia tengok bukan dengan mata, dengan hati. Dia kenal dengan hati dah, dia tengok kenal putih, hitam nampak lawa. Nampak putih. Hak putih nampak hitam dan tak kenal. Tu kena cerai jabat agama. Lawa-lawa belaka. Kena ada bak pasar, bak ni, bak tutup cerai. Dia tengok jabat agama. Macam-macam pasangan. Macam-macam puan. Apa ni cerai kau? Hak dak cerai tengok dak cerai, tua-tua dah dak cerai. Macam sabut nyong muka. Dak cerai apa?